Jom kita fahami dengan lebih mendalam tentang perayaan Ponggal yang penuh warna-warni ni. Pelik kan? Kenapa nama perayaan besar ni macam arahan memasak? Jom kita lihat tuah di sebalik susu yang melimpah. Ponggal, dari perkataan Tamil yang bermaksud melimpah, ialah perayaan kesyukuran atas hasil tuaian. Perayaan ni ada 4 hari dan setiap hari ada makna serta upacara yang tersendiri. Okey, kita mula dengan hari pertama, Bogi. Hari ini semuanya tentang permulaan yang baru. Rumah akan dibersihkan, barang-barang lama dibuang sebagai simbolik untuk menyambut benda yang baru. Yang menariknya, unggun api dinyalakan untuk membakar semua tenaga negatif dari tahun lepas. Hari kedua, Surya Ponggal adalah acara kemuncak. Ia didedikasikan khas untuk Dewa Matahari. Rumah akan dihiasi kolam, corak cantik dari tepung beras. Ia juga jadi makanan untuk serangga kecil. Tumpuan utama hari ini memasak Ponggal, iaitu nasi manis istimewa dalam periuk tanah. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu, apabila susu dalam periuk tu mendidih sehingga melimpah keluar. Bila je melimpah, seisi keluarga akan bersorak dengan penuh semangat. Ponggal lah Ponggal! Limpahan ni melambangkan harapan untuk rezeki dan kebahagiaan yang melimpah ruah juga. Selain tu, ada juga hiasan tebu, daun kunyit dan toranem untuk tuah. Seterusnya, hari ketiga, Metu Ponggal. Metu tu maksudnya lembu, pembantu penting masa menuai. Jadi, hari ini khas untuk menghargai lembu atas segala penat lelahnya di ladang. Lembu-lembu akan dimandikan, dihias cantik dan sudah tentu dijamu dengan hidangan Ponggal. Dan hari terakhir, Kanum Ponggal. Fokusnya beralih pula kepada keluarga dan komuniti. Kanum bermaksud melihat, jadi inilah masanya untuk ziarah menziarahi dan eratkan silaturahim. Walaupun asalnya dari Tamil Nadu, India, semangat Ponggal ni diraikan di seluruh dunia tau. Di Malaysia dan Singapura pun sambutannya memang cukup meriah, terutamanya di kawasan Little India. Jadi intipati perayaan ini adalah tentang kesyukuran. Apa agaknya hasil tuaian dalam hidup anda yang patut disyukuri?